Saya pernah jumpa seorang, dia datang sebab dah tak tahan. Tiap kali makan, perut kembung, dada rasa ketat. Sampai susah nak tidur malam. Katanya dah 30 tahun kena gastrik. Dah cuba macam-macam ubat, tapi gastrik tetap datang balik. Masalahnya, ramai fikir gastrik ni sebab lambat makan. Tapi sebenarnya, angin dan asid berlebihan lah yang jadi punca utama. Bila tekanan gas dalam perut tinggi, asid boleh naik ke dada. Itulah yang buatkan kita rasa pedih, serabut dan sesak dada. Saya syorkan dia, gabungan bahan semula jadi, kunyit, halia dan bawang putih. Tapi, dalam bentuk soft gel minyak tulen. Bukan serbuk. Jadi penyerapan lebih cepat dalam badan. Itulah yang ada dalam Turmeric C+. Hasilnya, baru 3 hari, dia mesej saya balik. Perut dah selesa, tidur dah nyenyak dan dah tak rasa anxiety. Sekarang dia dah tak perlukan ubat tahan asid lagi. Kalau anda pun mengalami simptom yang sama, kembung, pedih ulu hati, cepat penat, jangan biarkan sampai jadi kronik. Cuba Turmeric C+ hari ini, herba semula jadi, cepat serap, hasilnya boleh rasa dalam masa 2 hari. Untuk dapatkan Turmeric C+ yang original, pastikan dalam kotak dan soft gel dalam tablet macam ni. Belakang tablet ni ada logo Bumi Putra In dan expired date. Tekan butang di bawah sekarang.